Korang tahu tak 5 makanan terbaik untuk mengurangkan darah tinggi secara semula jadi? Yang pertama, omega 3 yang banyak dalam ikan. Yang kedua, vitamin D3 dan K2. Yang ketiga, makanan yang tinggi potasium dan magnesium seperti tempe dan air kelapa. Yang keempat, makan bawang putih. Yang kelima, jus seleri. Tapi korang tahu tak, ada satu air yang dapat bantu untuk mengurangkan darah tinggi secara semula jadi, iaitu Flask Uniwave air beralkali ni. Ia dapat mengurangkan tekanan pada salur darah. Jadi air alkali ini lebih mudah diserap oleh sel. Ia dapat bantu badan rehydrate badan dengan lebih cepat. Ia juga dapat bantu untuk menstabilkan peredaran darah dan oksigen badan. Bila darah lancar, maka tekanan darah pun jadi lebih stabil. So, kalau korang nak bantu turunkan darah tinggi korang secara semula jadi, korang try lah Uniwave Flask air beralkali ni. Tekan link di bio untuk order sekarang.